Matlamat kewangan tu sangatlah penting. Tapi apa yang lebih penting ialah di mana tahap kewangan anda sekarang. Matlamat kewangan ialah apa yang anda ingin capai dengan duit pada masa hadapan. Beli rumah, pendidikan anak-anak, untuk persaraan dan sebagainya. Tahap kewangan pula berbeza-beza. Ada 5 checkpoint kewangan untuk kita lihat di mana posisi kita dalam kewangan. Yang pertama, aliran tunai positif di mana perbelanjaan kurang dari pendapatan. Ia merupakan permulaan kepada kedudukan kewangan yang baik. Belanja kurang daripada pendapatan, hidup di bawah kemampuan dan ada bahagian yang disimpan setiap bulan sekurang-kurangnya 10% daripada gaji. Yang kedua, cukupkan simpanan kecemasan 3 bulan pendapatan. Duit ni tak boleh disentuh melainkan untuk tujuan kecemasan sahaja. Kos belanja sekolah anak, raya, kereta bukanlah sebahagian dari simpanan kecemasan ni. Itu adalah simpanan belanja hangus. Yang ketiga, bebas hutang jahat. Hutang jahat ni adalah apa sahaja hutang yang membuatkan kita lebih miskin 5 tahun akan datang. Contohnya pinjaman kereta, personal loan, kad kredit atau yang paling popular sekarang ni, buy now, pay later. Dengan hutang tersebutlah, ia menyebabkan kita hilang kemampuan untuk menabung. Yang keempat, kewangan selamat dengan simpanan 6 hingga 12 bulan pendapatan. Dengan simpanan ini, kalau apa-apa terjadi, kita masih boleh bertahan dari sudut kewangan selama 6 hingga 12 bulan. Pakar-pakar kewangan tak sarankan kita melabur kecuali bila dah ada duit lebihan. So, duit lebihan ini adalah lebihan daripada simpanan 6 hingga 12 bulan pendapatan ini. Selagi tak ada duit lebih, jangan fikir untuk melabur. Dan yang kelima, bebas kewangan atau financial freedom, yang mana kita ada pendapatan pasif yang melebihi kos sara hidup. Bahasa mudahnya, apabila tak kerja sekalipun, kita masih ada pendapatan. Kita ada pilihan untuk bersara bila-bila masa sahaja, tak perlu tunggu umur 60 tahun. Kewangan kita sekarang ditentukan oleh keputusan kewangan kita 5 tahun yang lalu. Bermakna, jika kita berubah sekarang, 5 tahun akan datang, kewangan kita akan jadi lebih baik. Bagi yang berminat untuk memulakan simpanan emas bersama Public Gold, anda boleh isi beg biru dan saya akan hubungi anda dan saya akan bimbing anda sebaiknya.